wabarakatuh. Selamat datang ke forum mini kita pada hari ini. Forum mini kita bertajuk Peranan Ibu Bapa dalam Memartabatkan Kesantunan Berbahasa. Bersama-sama saya hari ini 4 panel yang cukup hebat dan mantap. Sila perkenalkan diri masing-masing. Saya Nazlin Binti Muhammad selaku ahli panel pertama. Saya Syakira Salwa binti Rasmiza selaku panel yang kedua. Saya Nur Alia binti Suci selaku panel yang ketiga. Saya Nur Alia binti Mizuki selaku panel yang keempat. Baik, tajuk forum kita pada hari ini berkenaan dengan peranan dan cabaran ibu bapa dalam memupuk kesantunan berbahasa. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel pertama untuk memberikan pandangan serta pendapat beliau berkenaan dengan bagaimanakah ibu bapa boleh memainkan peranan dalam memupuk kesantunan berbahasa. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi. Pada pendapat saya, ibu bapa berperanan sebagai contoh teladan kepada anak-anak mereka. Jika ibu bapa sentiasa menggunakan bahasa yang lembut, sopan, ramah mesra, semestinya anak-anak mereka mudah terikat dengan perilaku ibu bapa. Jadi oleh itu, ibu bapa ini memainkan peranan penting sebagai teladan utama kepada anak-anak muda. Terima kasih kepada panel pertama atas penjelasan yang cukup memberikan gambaran kepada kita tentang kesantunan berbahasa. Seterusnya, saya jemput pula panel kedua untuk memberikan dan menyambung pendapat beliau berkenaan dengan isu ini. Silakan. Selain menjadi contoh, ibu bapa juga boleh menegur anak-anak dengan menggunakan bahasa yang lebih baik sekiranya mereka menggunakan bahasa kasar. Jangan bertindak melulu dan tegurlah secara berhemah. Dalam masa yang sama, mereka perlu memuji dan menggalakkan apabila anak-anak bertutur dengan bahasa yang sopan. Jangan memandang remeh kepada anak-anak sekiranya mereka menggunakan bahasa yang lebih baku dan sopan. Itu saja pandangan saya. Terima kasih kepada panel kedua kita, iaitu Syakira. Baiklah, kita beralih pula kepada soalan seterusnya, iaitu soalan kedua. Apakah cabaran ibu bapa dalam memupuk kesantunan berbahasa? Beri soalan ini kepada panel ketiga kita, iaitu Nur Alia binti Kifli. Dipersilakan. Terima kasih. Cabaran utama adalah cabaran pengaruh, iaitu pengaruh media sosial dan pengaruh atas sebaya. Kanak-kanak dan remaja ini mudah terdedah kepada bahasa kasar melalui internet. Kadang-kadang mereka menganggap bahasa tersebut sebagai sesuatu yang trendy dan mereka terpengaruh untuk mengikutinya tanpa tahu bahawa perkara tersebut adalah merupakan mungkin perkataan-perkataan tidak sopan. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Penerangan yang cukup jelas, saya kira. Baik, untuk panel terakhir, saya memberikan peluang kepada panel terakhir kita untuk mengemukakan pendapat beliau lagi berkenaan dengan cabaran dalam kesantunan berbahasa yang kita terapkan di sini oleh ibu bapa. Dipersilakan. Terima kasih. Bagi saya, kekalan masa juga menjadi satu cabaran. Ramai ibu bapa terlalu sibuk bekerja sehingga tidak sempat memantau bahasa atau tingkah laku anak mereka sendiri. Jadi, komunikasi dalam keluarga itu semakin terbatas dan ini akan menyukarkan usaha mendidik anak-anak tentang kesantunan berbahasa. Sekian sahaja saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli-ahli panel di atas penerangan dan huraian tentang kesantunan berbahasa. Kesimpulannya di sini, ibu bapa sangatlah mempunyai peranan yang penting dalam memartabatkan kesantunan berbahasa dalam diri anak-anak mereka. Jadi, usaha daripada pihak-pihak yang terbabit seperti ibu bapa, media sosial, kerajaan dan pihak sekolah amat penting untuk mewujudkan generasi yang berakhlak dan beretika dalam bersantun. Sekian sahaja forum mini kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.